Hina besi kerana karat, hina bangsa kerana pengkhianat. Karat-karat besi masih boleh dirawat. Musibatnya pengkhianat, bangsa sendiri hidup melarat. Sekarang kami berada di bengkel pertukangan besi Begani di Kampung Perangkap Bunut Susu, Pasir Mas, Kelantan. Tujuan kami berada di sini adalah untuk menyaksikan cara-cara pembuatan keris secara tradisional. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita saksikan. Jom! Pakcik Mak Yusuf bin Saleh ataupun Kali lah, Pakcik Kali asal daripada Kampung Perangkap Bunut Susu. Keris bukan sekadar sebilah senjata. Ia adalah lambang warisan bangsa yang ditempa dengan kesabaran. Di sebalik kilauan bilahnya tersembunyi kisah yang panjang. Kisah tentang keberanian, kehormatan dan falsafah hidup orang Melayu, bahawa kekuatan sebenar bukan hanya pada senjata di tangan, tetapi pada nilai yang tertanam di hati. Keris mula dikenali sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, menjadi lambang kedaulatan raja dan kebijaksanaan pahlawan. Ia bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga simbol status, kepribadian dan juga ilmu. Setiap bahagian keris membawa falsafah tersendiri. Bilahnya melambangkan keberanian, hulunya tanda maruah dan kehormatan, manakala sarungnya mencerminkan adab dan kesopanan. Kesemuanya berpandukan sehingga menjadi lambang keseimbangan antara kekuatan dan juga budi. Bilah keris ada yang lurus dan ada yang berlok. Setiap lok membawa erti, iaitu 3 lok tanda keharmonian, 5 lok lambang keberanian dan 7 lok melambangkan kekuatan serta kepimpinan. Dalam dunia persilatan dan kebudayaan Melayu, keris dipercayai mempunyai roh, semangat dan daya tarikan tersendiri. Ada keris pusaka yang diwarisi secara turun-temurun, dijaga bukan kerana nilainya tetapi kerana sejarah dan doa yang tersirat di dalamnya. Keris juga hadir dalam pelbagai jenis seperti keris Taming Sari, lambang keperkasaan Hang Tuah, keris Sundang yang panjang dan gagah, dan keris Lok 7 yang menjadi simbol kekuatan pemerintah dan kesetiaan kepada raja. Bagi Pakcik Gani, menempa keris bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah amanah yang menyambung semangat yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Setiap kali bara menyala, setiap kali tukul dihayun, beliau bukan sekadar membentuk besi, tetapi menyambung denyut nadi warisan bangsanya sendiri. Keris bukan hanya besi yang ditempa, tetapi jiwa yang diwarisi. Selagi ada tangan yang sanggup menempa, selagi ada hati yang menghargai, semangat bangsa Melayu tidak akan pernah padam. Keris adalah bukan sekadar senjata, tetapi falsafah kehidupan dan maruah bangsa.